Hari ni kita try yogurt. Yogurt berhadapan dengan Masjid Muhammadi. Dia punya kedai tu memang top lah. Sebab tahun lepas saya dah review dia punya kedai. Dia punya kedai tu memang bukan setakat yogurt saja dia jual. Dia ada juga buah kerma. Buah kerma dia tu bukan satu jenis kerma dia ada. Dia ada dekat-dekat dengan 7 ataupun 8 jenis buah kerma. Dan buah kerma paling mahal sekali, buah kerma satu biji RM1. Daripada Palestin. Lupa daripada mana tak tahu, lupa. Sebab dia punya parti dia dekat bawah. Yogurt kat situ, kat kedai tu memang top lah. Memang saya sentiasa beli kat situ lah. Sebab dia punya pekat, dia punya rasa dia tu memang original. Dia macam seakan-akan dia kalau pergi di Mesir, kalau biasa orang yang pergi di Mesir atau pergi di Yaman, biasa akan beli kat situ lah. Sebab dia punya rasa tu macam okey lah. Memang sedap lah. Bagi saya memang sedap. Jom kita rasa. Bismillah. Ni yogurt, dia punya rasa lemon. Dia rasa lemon, rasa dia lebih kurang lah. Dia punya rasa dia pekat, dia punya rasa dia. Lepas tu dia ada rasa pun susah juga nak beritahu. Sedap bosku. Memang sedap yogurt. Yogurt ni dia buat sendiri tau. Lepas tu dia letak perisa kat bawah. Okey, memang padu lah. Ni bisa blueberry. Dia ada pati kat bawah. Oh, macam blackcurrant. Yogurt blackcurrant lebih kurang lah. Dia punya yogurt dia pekat tau. Memang nak bagi tahu memang asli daripada Yaman rasa, ataupun asli dari Mesir tahu. Dia punya yogurt tu memang pekat, lain pada yang lain. Kalau pergi kat sekitar Kota Baru memang lain lah daripada yang lain. Dari segi saya punya test lah, saya punya rasa. Tak tahulah. Kamu punya rasa tak tahulah. Saya rasa dalam 9/10. Memang sedap lah. Sedap. Kualiti terjamin lah. 9/10. Siapa nak tu boleh datang lah. Boleh datang support lah. Siapa nak tu boleh datang support. Boleh datang support lah. Lokasinya di depan Masjid Muhammadi. Nanti lokasi tu saya letak di description. Dapat dia punya kedai tu memang okey lah. Memang banyak lah. Kalau kita tengok sekali tu memang tu lah kedai dia. Okey, datang support.